Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muhammad Syamul bin Azam, penanggung pegawai Hak Awal Murid, Sektor Pengguna Murid, Pejabat Pendidikan Daerah Marang. Bersama-sama saya, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pengguna Murid, Pejabat Pendidikan Daerah Marang. Selamat datang Cikgu Muhammad Ridwan bin Ismail. Jadi Alhamdulillah, syukur kepada Allah, kita dapat bersama-sama dengan Timbalan pada hari ini bagi kita membincangkan beberapa perkara yang bagi saya sangat pentinglah untuk hala tuju dan juga KPI Sektor Pengguna Murid Pejabat Pendidikan Daerah Marang bagi tahun 2026. Jadi untuk persoalan saya yang pertama kepada Tuan Timbalan, apakah hala tuju ataupun KPI bagi Hak Awal Murid, Sektor Pengguna Murid bagi tahun 2026? Okay, terima kasih Cikgu Saiful. Sebelum saya jawab soalan Cikgu Saiful tu, saya pun nak tanya Cikgu Saiful dulu lah. Sebenarnya segala kerja buat kita daripada awal tahun hingga akhir tahun, sebenarnya apakah produk akhir kita sebenarnya yang kita nak capai? Apa produk yang kita nak? Pada guru ke, pada sekolah ke, pada murid? Okay, kalau bagi saya lah, maknanya yang pertama kita pastikan produk guru dengan murid bersama-sama kita tingkatkan kecemerlangan. Jadi rasa dua perkara ni sangat penting lah bagi memacu perkembangan yang lebih cemerlang. Jadi jawapannya memang produk akhirnya kita nak murid lah. Betul. Daripada dengan guru yang cemerlang akan menghasilkan murid yang cemerlang. Jadi end produk kita sebenarnya di kilang sekolah kita ni, kita nak menghasilkan murid yang serba lengkap, cukup dari segala aspek untuk kita pasarkan ke dunia luar, ke bidang yang akan diorang teruskan selepas murid-murid kita ni habis persekolahan. Jadinya makanya di sini sebenarnya murid itu sebenarnya peranan kita guru untuk menghasilkan murid yang serba-serbi, serba boleh. Jadi kita di sektor pembangunan murid yang memang bertanggungjawab untuk membantu membina kejayaan anak-anak murid kita ni, merupakan satu sektor yang sangat penting. Apa saja yang kita buat, guru di sekolah, sekolah yang cemerlang sekalipun, kalau kita tak mampu menghasilkan murid yang serba lengkap, serba boleh, tak ada mana. Jadinya kita di pembangunan murid, kita ambil peranan yang cukup besar bagi kita membantu guru-guru, membantu pihak sekolah bagi menghasilkan end produk kita yang cukup, yang terbaik khususnya di daerah Marang. Makanya kita di sektor pembangunan murid, kita ada dua section, dua bahagian yang penting. Pertama di bahagian HEM, Cikgu Saifullah sendiri, dan juga di bahagian bakat sukan co-curriculum, Cikgu Amri. Jadi untuk hala tuju tahun 2026 yang Cikgu Saiful tanya saya tadi, untuk saya jawab, di bahagian HEM kita dah gariskan ada 8 KPI yang kita nak capai. Mungkin dalam ruang waktu yang ada ni yang boleh saya sebut. Yang pertama, yang kita masih lagi belum capai dan kita akan usaha ke arah itu bersama-sama dengan pihak sekolah, iaitu untuk pertama kehadiran murid 95% dan ke atas. KPI kebangsaan juga lah tu. Sebenarnya 95%. Itu yang pertama yang kita nak capai. Agak-agaknya tahun ni, moga-moganya kita dapat capai 95% ni. Yang kedua, pengurangan kes disiplin. Kita nak kecilkan, kita nak rendahkan, kita nak turunkan peratus pengurangan disiplin ke 1% sahaja berbanding sebelum ini. Sebelum ini kita ada 1% lebih Jadi kita nak kecilkan lagi ke kes disiplin kepada menjadi 1% sahaja pengurangan. Yang ketiga, kantin sekolah. Kantin sekolah kita nak mencapai grade A, 100% sekolah di Marang mencapai grade A dan tiada kes-kes keracunan untuk tahun 2026. Untuk tahun 2025 masih ada terdapat sekolah yang kes keracunan. Jadi kita harap tahun ni target kita 100% akan capai grade A tanpa ada kes-kes keracunan. Yang keempat, KPI kita 100% pematuhan pengurusan RMT, rancangan makanan tambahan sekolah. Yang kelima, 100% juga pencapaian program guru penyayang dan juga karamah insaniah di sekolah. Yang keenam,
di bidang asrama, di bahagian asrama, kita nak dapur asrama kita 100% juga capai grade A dan tiada juga kes-kes keracunan. Dan yang ketujuh, di asrama juga kita nak capai kapasiti pelajar kita, semua asrama di daerah Marang kapasitinya mencapai 100% penghuni yang berada di situ. Maksudnya kalau kita tak nak ada kekosongan lah. Jadi kita nak asrama kita penuh terisi oleh anak-anak Marang. Dan yang ke-8, bagi pihak di unit bimbingan dan kaunseling, kita nak capai 100% sekolah mengisi psikometrik mengikut tempoh masa yang ditetapkan. Jadi di pihak HEM, di sinilah mainkan peranan yang cukup besar untuk kita jaga bahagian hal ehwal dia, kebajikan dia khususnya, dan juga kita mengharapkan anak-anak kita ni dapat kita lahirkan anak-anak yang dari segi akhlak sasiahnya, akhlak yang terpuji di daerah Marang. Bukan cemerlang di bidang akademik saja, tapi cemerlang juga dari aspek sasiah peribadi mereka. Begitulah, Yusuf, terima kasih jawab. Okey. Terima kasih. Maknanya untuk HEM ni kita sama-sama lah membantu untuk meningkatkan kecemerlangan pelajar supaya kemenjadian murid itu kita tercapai dengan lebih baik. Okey, jadi untuk maklumat Tuan Timbalan juga, sektor pembinaan murid dia ada dua bahagian, dua perincian. Satu haiwan murid, yang kedua bakat murid. Jadi saya nak tanya sekali lagi lah kepada Tuan Timbalan, maknanya hala 7 KPI untuk bakat murid kita. Jadi boleh Tuan Timbalan teruskan apakah perincian hala 7 dan juga KPI bakat murid. Okey, terima kasih Yusuf atas soalan tu. Tadi saya dah jelaskan perincikan berkaitan KPI ataupun hala 7 yang kita nak capai dalam bahagian HEM. Khusus HEM ni untuk bina sasiah murid lah. Betul. Akademiknya kita yakin insya-Allah bahagian sektor akademik ada kaedah jalan cara untuk bagaimana untuk mencemerlangkan anak kita dalam bidang akademik. Dan bahagian HEM insya-Allah dengan garis KPI yang kita tetapkan ni, insya-Allah anak-anak kita ni akan dapat kita lahirkan dan menjadi anak-anak yang terbaik dari segi sasiahnya. Dan aspek yang ketiga yang kita nak tekankan juga adalah dari segi bakat. Betul. Co-akademik, co-curriculum dan juga kepimpinan dia, leadership. Leadership ni jarang kita sebut. Jadi sebenarnya di bahagian sukan co-curriculum ni, di situlah medan untuk anak-anak kita khususnya di Marang ini untuk membina karakter diri mereka, daya kepimpinan mereka, disiplin mereka. Makanya bahagian bakat juga kita beri penekanan yang cukup tinggi, cukup serius bagi menghasilkan anak-anak kita yang cukup serba sedinya bila dia keluar daripada dunia persekolahan di Marang. Jadinya makanya kita tetapkan 5 KPI yang kita nak capai untuk tahun 2026. Yang pertama, PAJSK. Yang inilah penilaian yang utama yang digunakan untuk mengukur keupayaan anak-anak kita dalam bidang co-curriculum dan bidang sukan sebagainya. Jadi PAJSK kita nak JPS daerah capai tahun 2026 kita nak capai 1.5. Sekarang ni kita dah capai dah 1.6 something. Jadi untuk tahun 2026 kita nak capai 1.5 insya-Allah. Okay. Yang kedua, badan beruniform. Badan uniform kita sekarang kita menduduki naik johan peringkat negeri. Jadi kita nak gandakan usaha untuk kita capai johan di tahun 2026 untuk badan beruniform. Kita ada kekuatan di pengakap, di KRS dan sebagainya. Jadi kita akan gambling tenaga untuk capai johan dari bidang unit uniform ni. Yang ketiga, kita juga nak gapai kecemerlangan, kita nak capai target johan untuk bahagian co-akademik kita. Sekarang pun kita berada di tempat kedua naik johan negeri. Jadi kita nak target kita nak berada di tempat tertinggi teratas di bidang co-akademik. Yang keempat, kedudukan kelima terbaik pencapaian keseluruhan sukan dan permainan peringkat negeri. Memang untuk tahun 2025 kita akui kita berada di tempat yang bawah di dasar, tapi insya-Allah dengan kerja kuat daripada pegawai bakat dibantu oleh PT setiap sukan dan juga guru-guru penekanan co-curriculum, kita yakin
Sekurang-kurangnya target kita setiap acara yang kita sertai, sekurang-kurangnya kita melangkah ke peringkat separuh akhir di semua 23 acara sukan. Jadi kita nak berada di peringkat sekurang-kurangnya ketiga bersama ataupun ke peringkat separuh akhir, dan insyaAllah kalau yang tu yang kita dapat capai, kita akan berada di kedudukan top 5 dalam negeri Terengganu. InsyaAllah. Jadi perubahan yang paling kita anjakan yang nak sangat kita buat, berada di top 5 negeri Terengganu. Dan yang kelima, kedudukan ketiga terbaik kejohanan olahraga MSSP bagi tahun 2026. Untuk tahun 2025 ni Cik Saiful, kita dah berada di top 5 dah. Kita berada di kedudukan yang keempat. Jadi kita nak kedudukan top 3 pula. Kedudukan top 3 untuk olahraga. Inilah kejohanan atau sukan yang sukan induk lah, antara sukan yang besar dan juga sukan yang diberi perhatian oleh tuan pengarah kita. Selain bola sepak, pengarah kita juga memberi penekanan kejayaan dalam bidang olahraga dan juga pemerintah desa. Jadi olahraga ni kita target kita berada di top 3 dalam negeri Terengganu. Segala yang saya sebut ni, kelima-lima ni saya yakin dengan bantuan daripada pegawai-pegawai yang hebat di PPD Marang, tuan guru-guru, PTPT, guru penerangan kurikulum, PGB, guru besar kita. Jadi kita dapat gabung jalan, kita gemblengkan tenaga dengan semangat yang kita ada, insya-Allah. Marang bukan biasa-biasa, dan saya yakin untuk tahun 2026 Marang menjadi satu pasukan yang luar biasa hebatnya, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Ya, Jafar. Okay, terima kasih Tuan Timbalan di atas pencerahan berkaitan dengan hala tuju dan juga KPI bagi sektor Muna Murid untuk tahun 2026. Saya doakan jugalah untuk Tuan Timbalan dan juga bersama-sama dengan rakan-rakan saya supaya kita tingkatkan pencapaian untuk semua perincian dan di bawah HEM dan juga bakat di bawah sektor Muna Murid. Dan akhir sekali sebelum kita tutup program kita pada hari ini, satu lagi lah untuk Tuan Timbalan, harapan dan juga carangan ataupun untuk memastikan sektor Muna Murid kita ni sentiasa di atas satu landasan yang betul dan mencapai target yang kita tetapkan. Okey, terima kasih Pak. Dia macam ni lah. Saya mula berada di tapak sektor Muna Murid ni dalam tempoh 2 bulan yang pertama. Saya tengok saya tak boleh bekerja soal ini. Walaupun di mana-mana sektor sekalipun, betul, kita tak boleh nak bergerak soal ini. Nak pula di bahagian sektor Muna Murid yang cukup luas skop kerja. Dan sangat banyak lah yang saya tengok dari segi takwim dan sebagainya, memang sangat banyak yang perlu kita uruskan. Tapi saya anggap tu satu cabaran, dan saya yakin dengan kepimpinan yang ada, Tuan PPD, timbalan-timbalan, pegawai saya yang hebat-hebat, Cikgu Saiful, Cikgu Saifullah, Cikgu Amri, dan saya cukup yakin 2 bulan yang pertama ni saya cuba untuk melihat gerak kerja guru-guru sebenarnya, PTPT di sekolah-sekolah. Saya cuba bina hubungan bersama dengan PKKO, hubungan bersama penolongkan dan kurikulum, PGB, PTPT sukan, guru-guru yang terlibat secara langsung dalam sukan dan akademik dan juga uniform. Saya tengok mereka memang cukup hebat cara bekerjanya. Cuma ada sedikit sebanyak yang mungkin boleh kita berikan orang kata touch up lagi lah sikit-sikit. InsyaAllah bila kita berada dalam satu tim bekerja sepasukan, insyaAllah saya yakin apa yang kita hasratkan daripada KPI yang saya sebut tadi, kita akan dapat capai. Jadi harapan saya pertama sekali ukhuwah. Harapan yang pertama saya ukhuwah antara kita pegawai PPD bersama dengan pengurusan di sekolah, guru-guru di sekolah, dapat kita kemahkan lagi, pereratkan lagi. Bila ukhuwah ni terbina, bekerja dalam keadaan happy, bekerja dalam keadaan tenang, tanpa tekanan yang kuat ataupun tanpa perasaan yang perasaan yang negatif lah. Bila perasaan kita positif, kita happy, kita suka kerja buat kita, insya-Allah. Kalau tempoh masa bekerja pukul 8 hingga ke pukul 5 petang, yang tu kita rasa cukup lama. Tapi kalau orang yang bekerja dengan seikhlas hati, yang itulah yang kita boleh tengok. Guru-guru sukan di daerah Marang ni, guru-guru uniform, boleh bekerja siang malam, pagi petang, cuti tak cuti pun dikorbankan atas sebab suka hati, ikhlas, seronok bekerja. Yang itulah yang saya harapkan kita dapat pupuk balik kembali ukhuwah kita ni, bekerja dalam keadaan
orang kata mardatillah, kita mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa sahaja aspek pekerjaan kita. Wah, yang pertama. Yang kedua, kita akan bersama dengan guru-guru kita. Kita akan bersama dengan guru-guru kita di bahagian M, khususnya yang bakat. Kita akan terus membantu, sebab kehadiran kita untuk membantu guru dan membantu sekolah. Kalau kehadiran kita ini menyusahkan mereka, no point untuk kita berada di kedudukan kita sekarang. Makanya saya seru kepada semua pegawai yang terlibat, khususnya kepada yang terlibat di sekolah, untuk kita membantu. Poinnya untuk kita bantu sekolah, bantu guru-guru, supaya hasil akhir kita pelajar tu kita akan dapat gembling, lahirkan anak-anak barang yang serba boleh, cemerlang dari aspek akademiknya, cemerlang dari sasiahnya, akhlak, dan cemerlang dari aspek kepimpinan leadershipnya. InsyaAllah, apa yang saya sebut ni, harap-harapnya guru-guru dapat sambut dan kita dapat jayakan, lahirkan mara megang yang sebenarnya pada anak-anak murid kita. Saya sebut. Okay, terima kasih Tuan Timbalan. Sangat panjang lebar. Saya rasa ini salah satu hala tuju KPI dan juga harapan daripada Tuan Timbalan sendiri, sektor pengguna murid, bagi mencapai KPI yang ditetapkan pada 2026. Saya juga selaku pendahulu pegawai hak murid rasa teruja untuk membantu Tuan Timbalan, membantu rakan saya pegawai bakat murid di bawah sektor pengguna murid. InsyaAllah kita sentiasa bekerjasama dan memberi sepenuh tanggungjawab bagi meningkatkan pencapaian prestasi dan juga capai hala tuju dan juga KPI untuk 2020. InsyaAllah. Terima kasih Tuan Timbalan di atas meluangkan masa untuk pengetahuan kita pada hari ini. Jadi saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.